So soalan macam mana nak ubah pasangan, kena faham payahnya nak ubah pasangan sama macam payahnya kita nak ubah diri kita sendiri. Bahkan sebenarnya lagi susah sebab at least kita kenal diri kita dan kita boleh kawal diri kita. Suami kita, pasangan kita, isteri kita, tak ada siapa boleh kawal. Dan inilah masalahnya bila kita tanyakan soalan macam mana nak ubah. Kita kena sedar yang bahawa nak ubah pasangan kita kena melalui jalan yang panjang sebagaimana kita sendiri nak berubah. Sebab ada banyak faktor. Adakah pasangan kita itu waktu kecil ada perkara-perkara trauma yang berlaku kepada dia? Contohnya, dia ni satu topik besar namanya childhood trauma. Seorang suami, seorang yang dewasa, perangainya begitu kerana dia menanggung satu trauma ketika dia kecil, dia mendapat pengalaman-pengalaman tertentu. So, bayangkan kalau anak kecil, memang daripada besar dia melihat ayahnya sendiri, dia melihat pakcik dia, dia melihat atuk dia, semuanya atuk, pakcik dan ayah yang dominan, yang tak ambil hirau pasal pinggan kat dapur. Dan setiap kali balik rumah, setiap kali lepas makan tak pernah basuh pinggan. Setiap kali mandi, baju tu merata-rata. Kalau itulah pemandangan anak itu sejak kecil, anda bayang apa akan jadi bila anak tu membesar? Anda bayang apa yang anak itu akan jadi waktu dia membesar? Dia akan menjadi sebagaimana suami kita, sebagaimana pasangan kita.